bernama Lily bersembunyi dalam kepompong. Apabila keluar, dia menjadi kupu-kupu tetapi sayapnya tidak berwarna. Lily melihat kupu-kupu lain yang cantik dan berwarna-warni. Dia berasa sedih dan malu lalu menyembunyikan sayapnya. Lily mengembara mencari warna dengan bertanya kepada bunga, pelangi dan matahari, namun sayapnya masih kosong. Dalam perjalanannya, Lily menolong semut, kumbang dan bunga tanpa mengharapkan balasan. Setiap kebaikan yang dilakukan membuatkan warna lembut muncul sedikit demi sedikit pada sayap. Lily melihat pantulan dirinya di kolam dan terkejut melihat sayapnya kini penuh warna indah. Lily terbang dengan yakin dan sedar bahawa keindahan sebenar datang daripada hati yang baik. Moral cerita kebaikan dan keikhlasan akan menjadikan seseorang itu indah dan istimewa, walaupun tanpa hiasan luar.